Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syazlin binti R. Samsudari akan mengkongsikan sedikit mengenai model Azure dalam reka bentuk laman web tajwid tahun 3, khususnya berkaitan dengan hukum nun sakinah dan tanwin. Ini ialah tugasan pentadbiran tugasan yang kedua bagi subjek EDUP 2112 Teknologi dan Media Pengajaran. Baiklah, pertama sekali, mari kita lihat apakah itu model Azure. Model Azure adalah satu pendekatan sistematik dalam reka bentuk pengajaran yang memfokuskan kepada pelajar. Ia sangat sesuai digunakan dalam persekitaran digital seperti pembangunan laman web pembelajaran seperti yang telah saya lakukan. Model ini terdiri daripada 6 langkah utama, iaitu Analyze Learners, State Objective, Select Methods, Media and Materials, Utilize Media and Materials, Require Learner Participation, serta Evaluate and Revise. Pada hari ini, saya akan terangkan bagaimana setiap langkah ini telah saya laksanakan dalam laman web tajwid, iaitu mengenai hukum nun sakinah dan tanwin. Baiklah, yang pertama kita lihat ialah A, Analyze Learners. Langkah pertama ini kita menganalisis pelajar di mana sasaran laman web ini ialah murid tahun 3 yang berumur sekitar 9 tahun. Berdasarkan pengalaman saya dan analisis awal, kebanyakan murid-murid ini mempunyai asas dalam pembacaan Al-Quran tetapi masih lagi memerlukan bimbingan dalam hukum tajwid, khususnya berkaitan dengan nun sakinah dan tanwin. Manakala dari segi gaya pembelajaran, majoriti pelajar dalam kumpulan ini lebih tertarik kepada bahan visual, interaktif dan auditory. Oleh itu, pendekatan yang digunakan dalam laman web ini mengambil kira keperluan dan juga minat mereka. Kemudian seterusnya ialah S, State Objective. Dalam langkah yang kedua ni, saya menetapkan objektif pengajaran yang jelas. Murid-murid perlu dapat mengenal pasti hukum tajwid yang dipelajari, iaitu hukum idgham, ikhfa, iqlab dan juga izhar. Selain itu, murid-murid juga perlu membezakan bacaan berdasarkan contoh yang diberikan. Mana satu murid-murid perlu pandai boleh membezakan mana satu hukum ikhfa, mana satu hukum izhar dan sebagainya. Salah satu objektif utama ialah mereka dapat menjawab kuis akhir dengan skor minimum 80%. Objektif ini dirangka menggunakan format ABCD, iaitu audience, murid tahun 3 itu sendiri, behavior, membezakan hukum, condition, melalui laman interaktif, degree sekurang-kurangnya 80% ketepatan. Dan antara objektif juga daripada pasti dalam web ini ialah kita nak murid-murid ni boleh melibatkan diri dalam aktiviti interaktif yang telah dirancang supaya pembelajaran tu menjadi pembelajaran yang lebih baik, yang lebih menarik dan murid-murid dapat memahami hukum-hukum tajwid yang berkenaan. Kemudian seterusnya S yang kedua ialah Select Methods, Media and Materials. Kaedah pembelajarannya ialah terdiri dan bimbingan guru. Media yang digunakan ialah Canva, video YouTube, audio bacaan dan juga bahan nota interaktif, kuis aktiviti padanan. Di peringkat ini, saya memilih kaedah dan bahan pembelajaran yang sesuai. Saya menggunakan Canva sebagai platform reka bentuk laman web serta menyertakan video YouTube, di mana dalam video YouTube ni ada penerangan yang jelas dan spesifik, lebih detail mengenai hukum nun sakinah. Dalam tu ada diterangkan mengenai cara sebutan, cara bacaan, huruf-huruf dan sebagainya. Kemudian saya juga sertakan satu video untuk lagu mengingat hukum-hukum tajwid yang ada, untuk mengingat huruf, untuk mengingat cara bacaan. Dan dalam penghasilan video tersebut, saya telah menggunakan Canva untuk
menjana video animasi. Kemudian saya juga gunakan ChatGPT untuk menjana lirik, dan saya gunakan Suno AI untuk menjana lagu, dan akhirnya Catwing untuk menjana sari kata lirik tersebut. Dan ini lagu ni insyaAllah semoga dapat membantulah murid-murid memahami dan mengingat hukum Nun Sakinah dengan lebih baik. Okey, kemudian kaedah yang digunakan adalah pembelajaran kendiri dengan bimbingan guru jika perlu. Maksudnya murid-murid boleh belajar sendirilah melalui laman web itu, dan aktiviti seperti kuis interaktif ada disediakan untuk melibatkan pelajar terlibat dalam sesi pembelajaran itu secara aktif. Baiklah, kemudian utilize media and materials. Okay, mana media dan materials ni, bahan-bahan ni kita gunakan secara langsung dalam talian, susunan laman logik, visual terang, navigasi mudah, aktiviti langkah demi langkah dengan arahan yang jelas. Okey, bahan-bahan dan media yang digunakan secara langsung dalam laman web ini, saya pastikan navigasi laman tu mudah untuk difahami. Saya susun atur kandungan tu supaya kelihatan menarik, dan menggunakan visual serta warna sesuai dengan anak murid tahun 3. Okey, kemudian saya juga melakukan memasukkan aktiviti iaitu kuis interaktif dalam laman web tersebut, dan selain itu arahan juga ada diberikanlah secara jelas dan ringkas untuk membantu murid mengikuti aktiviti tanpa kekeliruan. Maksudnya mula-mula tu kita dah mulakan dengan nota, kemudian penerangan daripada guru, dan seterusnya kuis. Di situ boleh dapat nilai lah sejauh mana nota dan juga penerangan yang diberikan sebelum itu membantu mereka atau tidak. Okey, kemudian require learner participation. Okey, aktiviti yang diberikan ialah kuis interaktif dan refleksi kendiri. Okey, di mana pelajar perlu berinteraksi aktif untuk melengkapkan tugasan. Okey, dalam laman web ini pelajar tidak hanya melihat atau membaca, tetapi turut sama terlibat dalam pelbagai aktiviti interaktif. Pelajar perlu menjawab soalan dalam kuis interaktif, dan ini sejajarlah dengan prinsip pembelajaran aktif yang menyatakan bahawa pelajar lebih cepat faham dan ingat apabila mereka terlibat secara langsung dalam pembelajaran. Sebab tadi pelajar dia akan main games, kemudian dia akan ada nyanyian, akan mengingat dan menghafal dalam bentuk lagu. Okay, aktiviti refleksi kendiri juga disediakan di akhir laman sebagai rangsangan pemikiran. Okay, seterusnya ialah evaluate and revise. Okay, penilaian kuis akhir laman web dan borang Google Form. Penambahbaikan ni ada beberapa perkara lah yang telah saya terima, iaitu mungkin penggunaan font lebih jelas, tulisan Jawi, maksudnya ada 2 tulisan, tulisan Rumi dan Jawi. Kemudian permainan tu disatukan secara langsung dalam web, sebab saya gunakan link dalam yang sebelum ni lah. Okey, baiklah. Bagaimana keberkesanan laman web ni? Itulah saya dah gunakan borang Google Form untuk dapatkan maklum balas. Itulah antara sebahagian maklum balas yang diterima dalam laman web tersebut. Okey, berdasarkan maklum balas ini, saya akan melakukan penambahbaikan pada laman web tersebut. Dan proses ni menunjukkan pentingnya semakan dan penambahbaikan berterusan dalam pengajaran. Okey, baiklah. Secara rumusan, model Assure ni telah membantu saya untuk merancang reka bentuk laman web ini secara lebih teratur dan berkesan, di mana ia memastikan setiap elemen pengajaran diambil kira dari latar belakang pelajar hinggalah kepada penilaian akhir. Laman web ini bukan sahaja membantu pelajar memahami hukum tajwid dengan lebih mudah, malah menjadikan proses pembelajaran lebih menyeronokkan. Saya harap episod ini dapat memberi inspirasi kepada rakan-rakan pendidik yang lain, insya-Allah. Baiklah, sekian saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.